Kita kata apa salahnya? Benda baik. Kalau kita kata apa salahnya baik, macam saya kata, kita juga mai orang lepas apa? Pi bulan Rejab, pi buat haji. Kita lepas tu pi duduk di Muzdalifah apa, dia padang Arafah, apa dia. Kita kata apa ni? Dia kata aku tak kacau orang. Niat aku ikhlas. Aku bukan pi duduk di padang Arafah tu, duduk pi buat menyanyi lagu rock karaoke ke apa. Aku doa. Kita tak, pasal tu, time tu, waktu tu telah diputuskan, ditunjuk oleh Nabi. Bila orang duduk di padang Arafah, bila di Muzdalifah. Dia tahu tak? Salah kah? Mu makan angin di Eropah boleh pi. Oh, dia buat macam tu pula dah. Mu pergi melancong kata boleh pi. Nak pi Arafah pula tak bagi. Apa buat ni? Kita bukan tak bagi, nak pi boleh, tapi tak boleh pi buat ibadat khusus pada Muzdalifah dan Arafah yang mana bukan yang ditunjuk oleh Nabi. Dah salah ke? Apa salahnya? Bukan berzina mereka. Oh, dia dah buat macam tu. Tuan-tuan, kalau kita benarkan, kita kena endorse yang ni juga.